Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adilin binti Bakar dan saya Nur Adil Natasha binti Nizaluddin. Saya Nazwa Musyadah binti Ishak. Saya Nur Aisyah Batia binti Muhammad Nasir. Saya Muhammad Haris Daniel bin Nur Azmi. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk tugasan kami berkaitan pluralisme. Apa itu pluralisme? Fahaman pluralisme itu merupakan fahaman yang di mana mereka menganggap semua agama itu sama ataupun setara. Walhal, kalau kita tahu sebenarnya setiap agama mempunyai martabat mereka sendiri. Sebagaimana agama kita sendiri, agama Islam. Agama Islam tidak boleh disamakan dengan mana-mana agama kerana agama Islam itu mempunyai identiti mereka sendiri. Ada cara amalan mereka sendiri. Jadi, seperti juga dengan agama lain, tidak boleh dianggap sama. Baik, seperti kita tahu, dalam negara kita ni, kita mempunyai pelbagai agama yang terdiri daripada agama Hindu, agama Buddha, Katolik, yang di mana mereka menekankan sikap toleransi dalam agama mereka dan juga sikap hormat menghormati. Ini jelaslah kalau kita lihat setiap agama ini mempunyai amalan mereka masing-masing, yang di mana agama Islam ada amalan tersendiri, agama Buddha ada amalan mereka juga, seperti mana dengan agama Hindu juga. Baik, kalau kita lihat sekarang, fahaman pluralisme ini semakin banyak dibincangkan kerana sedikit sebanyak fahaman pluralisme ini mendatangkan kerisauan kerana mereka menganggap semua agama ini sama. Mengikut fahaman mereka, fahaman pluralisme, mereka menyatakan setiap agama itu tiada perbezaan. Sepatutnya fahaman mereka, fahaman pluralisme itu sebenarnya tidak benar kerana setiap agama itu mempunyai cara masing-masing. Itu tidak boleh samakan setiap agama itu. Baik, jadi oleh kerana itu kami memilih tajuk ini untuk mengkaji tentang apa sebenarnya ini pluralisme. Baik, dalam perbincangan kami akan menerangkan punca, kesan dan juga langkah pluralisme ni terhadap orang ramai. Terdapat dua punca berlakunya pluralisme di Malaysia dari sudut sosial. Yang pertama, pengaruh media massa dan media sosial seperti internet, radio dan televisyen. Pengiklanan yang secara meluas mengenai pluralisme yang diamalkan di Malaysia sangatlah tidak bagus dari sudut agama. Ini menyebabkan rakyat Malaysia akan mengamalkan pluralisme secara meluas dan mewujudkan stereotip antara kaum. Punca yang menyumbang kepada pluralisme kita boleh lihat dari segi sudut agama, iaitu kebebasan beragama dalam perlembagaan. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia bebas mengamalkan agama masing-masing seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan. Oleh itu, kepercayaan dan pegangan mereka juga dapat diamalkan oleh semua rakyat di Malaysia. Jadi, apa yang menjadi punca kepada pluralisme ini? Kebebasan pengamalan budaya seperti budaya hedonisme, budaya LGBT dan pergaulan tanpa had yang bercanggah oleh agama Islam telah diamalkan oleh agama lain seperti Hindu, Kristian dan lain-lain dapat mempengaruhi ajaran agama Islam. Oleh itu, pluralisme agama akan terus berkembang. Seterusnya, sejarah kedatangan masyarakat berbilang kaum juga merupakan punca berlakunya pluralisme agama di Malaysia. Kedatangan pelbagai kumpulan masyarakat seperti peniaga atau pendatang dari China, India dan kaum lain yang membawa agama mereka masing-masing dan diamalkan di sini. Oleh sebab itu, pengamalan mereka diwarisi dari generasi ke generasi yang menyebabkan Malaysia pada masa kini mempunyai pelbagai agama yang berbeza dan menyebabkan pluralisme agama berlaku. Baik, seterusnya, pluralisme juga turut memberikan kesan terhadap kekeluargaan. Yang pertama sekali, konflik antara pegangan agama dan nilai dalam kekeluargaan. Misal kata saya beri contoh, mahasiswa dan mahasiswi yang menuntut di universiti di dalam Malaysia ini, mereka akan bertemu dan berkawan dengan pelbagai jenis rakan yang mempunyai latar belakang yang berbeza serta fahaman agama juga berbeza. Ini kerana didikan agama yang mereka terima daripada ibu bapa mereka tentunya berbeza daripada didikan agama yang kita terima dari rumah. Seterusnya, apabila mereka bergaul dengan lebih erat dan lebih rapat, biasalah kehidupan di universiti pun kita tahu bagaimana kan, mereka akan terikut-ikut perangai rakan mereka itu. Fahaman agama mereka agak rendah dan mulalah terbitnya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kadang-kadang itu tidak memakai tudung, solat pula ditinggalkan, kadang buat kadang tidak.
Apabila perkara tersebut dipraktikkan setiap hari dan menjadi amalan kehidupan yang tentunya bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, mereka akan lupa tentang perkara ataupun ajaran Islam yang sepatutnya yang dipraktikkan dan perlu diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Ajaran ibu bapa daripada rumah juga sudah lupa akibat berkawan dengan rakan-rakan yang mempunyai fahaman agama mereka yang kurang. Apabila mereka mempraktikkan ataupun mengamalkan amalan gaya hidup bebas ini di rumah yang semestinya mendapat tentangan daripada ibu bapa mereka, mereka akan protes, memberontak dan beranggapan bahawa larangan ibu bapa mereka itu merupakan pemikiran yang kolot kerana mereka terlalu mengikut kawan mereka dan trend-trend yang berada di bandar lah, ataupun lebih sedap disebut ialah culture shock. Pluralism yang kedua ialah cabaran dalam mendidik kanak-kanak. Perkara ini sering terjadi kepada golongan ibu bapa yang menghadapi kesukaran untuk mendidik anak-anak mereka. Tambahan pula, pada generasi sekarang, kanak-kanak membesar dengan arus pemodenan dan pendigitalan. Jadi, mereka tidak lari daripada peranti digital ketika membesar, lagi-lagi apabila ibu bapa mereka terlalu sibuk dengan urusan kerja mereka sampaikan tiada masa untuk meluangkan masa dengan anak-anak mereka. Perkara ini menyebabkan kanak-kanak, lebih-lebih lagi kanak-kanak baru berusia hubungan belasan tahun dan baru memasuki era remaja, mereka lebih terdedah kepada media sosial dan pengaruh media sosial daripada barat. Salah satu contohnya, berdua-duaan di tempat awam, terusnya bersekedudukan tanpa ikatan yang sah. Perkara itu sudah sering terjadi dan nampaknya seperti generasi muda menormalisasikan perkara tersebut dan menganggap perkara tersebut biasa dan tidak salah dari sisi agama. Namun perkara tersebut merupakan salah satu dosa besar yang tidak sepatutnya kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apabila perkara ini mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka, nasihat dan teguran semestinya diberikan kepada anak-anak mereka. Namun kebiasaannya remaja yang baru ingin mengenal dunia ini akan memberontak dan berfikiran bahawa mereka sahaja yang betul dan mereka melakukan perkara tersebut sebagai cara untuk bersosial. Terdapat dua kesan pluralism di Malaysia dari sudut sosial. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Keadaan ini terjadi apabila sesetengah kelompok sering mempertahankan ideologi, kepercayaan dan budaya masing-masing tanpa menghormati pandangan orang lain. Jika keadaan ini berterusan, maka akan tercetusnya konflik kesalahfahaman antara masyarakat majmuk. Yang kedua, menjejaskan perpaduan antara kaum. Keadaan ini wujud kerana sekelompok kaum memilih untuk bergaul dengan kaumnya sendiri. Ini mengakibatkan wujudnya jurang sosial antara kaum dan prasangka antara kaum, serta dapat melemahkan perpaduan nasional masyarakat di Malaysia. Antara kesan yang dapat dilihat dari sudut agama adalah kurang penghayatan dari segi agama Islam dalam diri individu. Hal ini kerana dapat kita lihat seseorang individu lebih gemar memilih untuk melakukan hiburan yang dapat kita lihat melalui penyebaran budaya luar yang dapat mengakibatkan keruntuhan akidah dan agama yang telah diterapkan daripada kecil. Antara langkah yang dapat kita lakukan dan dapat kita ambil adalah dengan mengawal penyebaran berita palsu. Dapat kita lihat pada zaman sekarang, penyebaran berita palsu mudah disebarkan. Oleh itu, setiap individu memainkan peranan yang penting dalam mengawal penyebaran berita palsu bagi mengelakkan kesalahfahaman antara kaum dan masyarakat serta juga agama bagi mengelakkan kefahaman pluralism terus disebar. Bagi langkah yang kedua untuk mengatasi pluralism, iaitu memperkukuh pendidikan moral dan pendidikan Islam. Bagaimana dengan cara memperkukuh pendidikan moral dan pendidikan Islam ini dapat mengatasi pluralism ini? Baik, pendidikan yang baik dapat membentuk individu yang mempunyai rasa hormat terhadap kepercayaan dan amalan orang lain serta mengamalkan nilai-nilai murni yang baik dalam diri mereka. Selain itu, kita juga boleh memperkasakan pendidikan Islam sama ada secara formal atau tidak
bagi membentuk nilai sahsia dan memantapkan lagi akidah dalam diri seseorang itu. Kesimpulannya, pluralisme agama merupakan salah satu fahaman yang tidak boleh diamalkan dalam kalangan masyarakat Islam di negara Malaysia. Hal ini kerana penyebaran pluralisme agama dapat menjejaskan akidah dan menimbulkan kesalahfahaman terhadap ajaran sebenar agama Islam. Baik, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.